Ish, kalau orang tanya I ada apa dekat Langkawi, kebanyakannya orang akan jawab pantai, kabel car, mahsuri. Tapi sebenarnya Langkawi ni lebih daripada itu. Penuh dengan hidden gems dan pengalaman yang unik korang boleh discover. Jadi, ini 3 hidden gems di Langkawi yang korang wajib tahu. Pertama, aktiviti Suluh Sotong. Apa sebenarnya aktiviti ni? Di Langkawi, aktiviti Suluh Sotong merujuk kepada tradisi nelayan keluar malam guna cahaya lampu untuk tarik sotong. Aktiviti ni memang famous dan paling gempak ada pada acara tahunan Pesta Suluh Sotong. Biasanya sekitar bulan Mac macam tu, waktu musim sotong. Aktiviti ni selalunya di sekitar perairan Langkawi, terutamanya dari jeti di Kuah. Malam-malam dekat laut, nelayan keluar mencari rezeki, mencandat sotong. Cahaya lampu yang nelayan bawa tu akan tarik sotong keluar dari laut. Dan sekarang korang boleh datang Langkawi untuk rasai sendiri pengalaman itu. Tapi jangan risau sebab aktiviti ini tidak ganggu ekosistem hidupan laut. Inilah tradisi yang diwarisi turun-temurun dan tengok je pun rasa macam nak balik zaman dulu-dulu. Kedua, penyu mendarat. Pernah terfikir tak benda cantik yang tak semua orang berpeluang tengok? Macam penyu datang bertelur waktu malam dekat pantai Langkawi. Iya, penyu masih lagi bertelur di Langkawi. Dan sebab itulah Jabatan Perikanan dan Lada buat banyak usaha pemeliharaan supaya penyu dan anak-anaknya terus selamat dan pulang ke pulau. Proses semula jadi yang berlaku di pantai tertentu di Langkawi. Detik yang sunyi, sensitif dan perlu dihormati. Ketiga, restoran tempatan. Jadi, hidden gems Langkawi kadang-kadang bukan dekat pantai je, tapi di meja makan. Korang mesti kenal kan nasi dagang Pak Malau ataupun restoran Wantai. Betul tak? Tapi sebenarnya dekat Langkawi ada banyak pilihan restoran lokal yang hidangkan makanan autentik macam kerabu beronok, laksa ikan sekok dan pelbagai jenis seafood yang segar dengan harga yang berpatutan bergantung kepada tempat. Resepi turun-temurun dan fresh dari air tangan orang Pulau Langkawi. Jadi kalau datang ke Langkawi, jangan lepaskan peluang cuba makanan-makanan ini. Bukan setakat kenyang je, tapi setiap suapan ada rasa budaya dan pengalaman hidden gem yang jarang pelancong tahu. So, jangan ingat Langkawi ni semua tentang pantai cantik dan tempat viral je. Hidden gem sebenar ada dekat laut, pantai, restoran dan kehidupan orang tempatan sendiri. Terokai, appreciate dan jaga. Barulah Langkawi betul-betul hidup.